Finally, Medicube dah keluar dah. Orang lain tak keluar lagi, Medicube dah keluar dah. Apa dia tu? PDRM yang light punya. Kebanyakan PDRM kalau notice di dalam pasaran, kalau dia pekat, dia selalu pekat concentrated. Tapi masalah dia, bila you all sekarang musim panas, you all rasa macam melekat sangat kat muka. Dan you all akan rasa rimai. Pasal tu orang selalu kata, tak apalah aku pakai PDRM waktu malam. Tetapi dia dah buat keluar the light PDRM sesuai untuk satu, musim panas yang sekarang ni kulit kita rasa macam melekat sangat. Yang kedua apa dia? Dos yang ada kulit sensitif. You all tengok ni. Bila dia lightweight macam ni, kita tak rasa rimai untuk pakai kat muka kita. Pasal kebanyakan PDRM memang dia concentrated. Tapi yang ni dia concentrated tapi dia olahkan dalam bentuk very light supaya kita boleh pakai at any time. Bayangkanlah balik pada luar ni dengan baru keluar pada hospital, muka you all rasa kering tapi dalam masa yang sama you all rasa macam rimai kalau tebal. So you all nampak tak? Sorry mata saya lebam kat sini kerana apa? Masa saya admit kat hospital tertidur dengan spek tertekan. Okey. Tetapi yang ni finally dah keluar dalam pasaran. Saya tahu nak beritahu tuan, aku tak buat yang tu dah. Saya tekan macam tu, nampak ni. Ambil you all akan rasa macam ya Allah leganya. So you all kalau nak, dia main the best thing sekali, dia main dalam botol besar. So those yang selama ni nak try PDRM tetapi kulit sensitif, this is about time for you to grab this one. Pasal apa? Dia sesuai untuk orang yang kulit sensitif, orang yang kulit berjerawat tetapi nak juga. Pasal apa dia kelebihan PDRM? Dia bantu merawat, repair kulit kita dari dalam dan dia meledak dengan serum DNA yang bantu untuk glowing. Tetapi tak semua orang boleh adapt to that. Kecuali pasal apa? Kalau kulit dia berminyak. Tetapi finally Medicube dah buat keluar dah. So kalau you all nak dapatkan beg kuning, besar pun besar, puas hati, yang paling best sekalian, very lightweight. Okay, Assalamualaikum.